Let's go! Alright guys, hello semua. Assalamualaikum. Bersama saya lagi hari ni. Kita berkunjung ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras untuk menyaksikan perlawanan Liga M3 antara Ultimate FC menentang Tun Razak City ya. Sekarang Ultimate sedang memanjat liga lah, macam kita tahu. So padang pun cantik hari ni, hari pun nice. So boleh layan dulu lah. Dia ada ni kena marah sikit dengan coach sebab ada player tu dia macam barai sikit kat tengah tu. Boleh tengok dan sekarang tengah free kick lah. So kedudukan sekarang berapa lah, 0-0 lagi rasanya sebab game baru start. So kita kasih layan dulu lah. Nanti alright guys, okay. So dah habis first half Ultimate mendahului 1-0. Game pun sedap kat tadi. Skor pun tadi cantik. Sekarang dah half time. Lagi bench tengah warm up. So hari ni kita nak borak-borak sikit lah. Okay, kita ada ni adik ni. Dek, dari mana dek? Dari Bangi. Dari Bangi. So tadi game sedap Sedap lah. Fight kat game. Antara tim ni tadi dengan Ultimate dengan KL Tun Razak City, kau suka mana? Ultimate lah. Ultimate Okay, alright, thank you. Sini lah, kau duduk sini lah. Ada nak sembang sikit Dari mana tu bang? Dari Ceras. Dari sini. Dari sini lah. So datang ni memang saya saja tengok game pun memang sokong mana-mana side. Saya sokong Ultimate. Macam apa ni? Kenal siapa-siapa dalam Ultimate? Ada member? Ada member saya tu saya boleh tunjuk tu. Keeper. Oh, keeper. Alright, so macam mana game tadi? Pendapat game tadi? Alright tak alright? Alright. Game semua okey lah. Semua bagi saingan yang baik. Saingan yang baik Ni semua Ultimate ya. Ni semua Ultimate. Cantik. So lepas ni kita layan dulu game lepas ni lah. Sekarang tengah half time. Dahaga semua dahaga kan. Selalu datang ada burger tu. Burger kuaci at least lah, jagung ke. Game hari ni tak ada burger. Alright. Nanti. Alright guys, so kita dah sambung second half. Ultimate FC mendahului 1-0. So kita layan second half dulu. Let's go. Tak tadi mendahului balik 2-1. Walaupun tadi Saiful lah celebrate yang offside. Tapi kita score lah. Let's go! Okay guys, aku dah penat jadi aku let's go semua orang dalam dunia ni. Game dah tamat, berakhir dengan keputusan 3-1 berpihak kepada Ultimate FC. So sini sembang sikit lepas penat dia. Ex-player kan. Celebrity Taufik brother Taufik lah. Taufik. So kita nak tanya pendapat game tadi lah. Yang intense tadi. Apa macam? Pada minit-minit akhir perlawanan saya tengok tempo permainan sangat laju lah yang dipamerkan oleh pasukan Ultimate FC. Satu penetration yang baik oleh midfield dan rancangan yang baik yang dirancang oleh midfield. Apa nama dia? Lupa lah. Panggil dia Hakim tadi.
Kubo nama popular. Kubo. Dia peminat Kubo kot rasa dia kan. Okey. Dan saya ucapkan tahniah lah pada Ultimate FC kerana memberi persembahan yang terbaik pada petang ini. Dan saya nak ucapkan selamat maju jaya untuk game-game yang akan datang seterusnya. Pastikan Ultimate di tangga teratas. InsyaAllah. Okay, thank you brother Taufik So, game pun dah settle, player pun dah salam-salam. Okay, jap. Saya pun nak ucapkan terima kasih pada Forfeit. Kain yang sangat bagus, kualiti tak mudah peluh orang kata kan. Memang sempoi lah orang Penang mak. Sempoi mak. Jadi siapa-siapa yang nak jersey Forfeit ni boleh dapatkan dekat website depa. Hampa tekan je link sekarang semua mudah hujung jari lah, jalan lah terus. Okey. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Taufik tadi. Okay, so kita nak usah-usah kat bawah jap. Let's go. So ni adalah keadaan selepas game. So player tengah cooling down apa semua. So Coach Mon tengah bagi pep talk. Orang kata after game punya pep talk, bagi semangat sikit untuk player-player kita. Aku dah mengah ni mat. Letih bye. Nampak? Dia. Dialah yang Bang. menyediakan pakaian. Macam game tadi. Ini lagi penting. Saya berpuas hati. Terima kasih kepada penaja Taufik yang sponsor kami. Itu membuatkan kami lebih semangat lagi untuk bermain dan akan cuba sedaya upaya di game-game yang akan datang. Terima kasih Taufik. All the best. Ini dia. Apa? Betul apa yang abang Bob cakap tu. Bas bagi pendapat sikit game tadi macam. Game tadi Baik baik. Baik. Sangat intens lah. So kita rasa macam terhibur lah datang game macam ni kan. Okay. No. Terima kasih. Yelah ni nak live ni. Support. Model. Yang team Taufik baru itu lah. Coach, Hai, apa dia ni? Saya nak berborak. Borak pasal apa? Malu Okay coach, game tadi intens lah. Boleh kata intens lah. Ujung-ujung tadi. So apa pendapat coach pasal game tadi, tim kita dan pihak lawan juga lah? Okey, untuk firstly saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kesemua pemain Ultimate dan termasuk management. So, game hari ni apa orang cakap, nak tak nak kami perlukan 3 poin. So saya dah sebelum dalam dressing room tadi pun saya dah bagi motivate, bagi semangat, bagi talk kat player. Apa sekali lagi pun hari ni kita perlu 3 poin sebab last game kita dah hilangkan 3 poin. So supaya kita takkan susah sebab kita ada target. So apa saya nampak, saya bagi kredit kat semua pemain-pemain saya hari ni semua all out. Saya berterima kasih kepada pemain-pemain saya yang hari ni bermain untuk Ultimate. Bukan untuk individu, bukan bermain untuk orang cakap apa, untuk shock sendiri ke apa, tak. Dia orang bermain untuk Ultimate, untuk bermain untuk anak bini yang sekarang kita nampak ada bawa ada anak bini, kawan-kawan datang menjerit-jerit. So berbanyak terima kasih dan juga banyak terima kasih jugalah kepada family yang selalu support, kawan-kawan yang selalu support, dan kepada pihak Profit pun saya banyak terima kasih kerana all the way selalu datang. So terima kasih kepada Profit. Ini untuk hadiah untuk Profit. Game hari ni hadiah untuk Profit. Kami dah mendapat collect 3 mata. Cantik coach. Thank you coach. Cantik. So stay tune dengan Forfeit untuk next punya vlog. So apa-apa kita update di YouTube. Ciao.